Macam mana dia detect duit palsu? Okey, macam ni duit aku letak satu kertas dekat sini, dekat tengah sini. So, kita tuangkan duit dekat sini saja. Dia auto jalan sendiri. Tengok. Dia stop dekat sini. Okey, dia detect duit palsu. Kertas. So geng, hari ni aku nak bagi tahu sama korang, member-member yang along berlesen ataupun kaki-kaki forex, trading ala-ala nak show off dekat rumah, ataupun sesiapa yang tak begitu kaya tetapi nak nampak kaya, beli ini letak dekat rumah, orang akan ingat korang kaya lah. Macam Adrian tak kaya pun, Adrian pun try my best untuk buat review bagi korang tengok. Sini dia ada button tau. Masa korang beli, korang tahulah macam mana nak pakai. Dia ada add, dia ada UV. Masa korang tekan UV, dia sini dia ada UV. Tapi aku cadangkan korang tekan UV je lah. Ada auto button. So batch ini kan, tekan batch ini, dia ada tolak tambah macam ni. Tolak tambah, dia akan kira berapa keping. Korang tekan macam ni. Macam contoh, aku letak 20 keping RM50, bermaksudnya RM1,000. Jom kita masukkan. 1,000, 2,000, 3,000, macam ni. 3,009 helai macam ni. RM3,000 450. Cipak no pak sa pak si pak go 450. Senang nak pakai. Kalau korang nak kira semua sekali, boleh juga. Tapi dia bukan kira, dia bagi korang tahu RM50 macam ni. RM50. Bukan tau. Ini dia kira sekeping-sekeping. So korang kena ingat. Korang kena asingkan 50, 10, 100. Kalau tidak, dia kira semua. So yang RM100, kita tak boleh masukkan ke dalam. RM100 kita kena letak asing semua. So korang tekan batch ini, bagi dia tutup. Tak nak batch, okey, kita masukkan duit ini semua sekali dekat dalam. Macam ni. Habis, okey. 82 keping, bermaksudnya 4,100, 200, 300, 400, 500. 4,500. Okey, so sini ada lagi. Kita kira tengok macam ni. Accurate sedikit. Ni RM1,000. Gaji. Okey, 20 helai RM1,000. Ataupun korang malas kan, korang tekan saja batch 20 macam ni. 20. Sini. So korang masuk serentak, dia akan kira 1,000 bagi korang. 1,000. 2,000, 3,000, 4,000 macam ni. Senang sikit. Last kali. 5,000. So capacity hopper ni adalah 300 keping. Taker pula 200 keping. Saiznya tidak besar sangat lah. Tapi dia punya berat ni aku rasanya dalam 5 kg. Dia bukan wireless tau. Korang kena plug in wire. Dia bagi wire sekali. Ada satu choice, korang boleh ambil sekali dia punya digital punya. Bagi member korang tengok lah. Korang tengok duit sendiri. Lagi satu korang pusing bagi orang lain tengok. Okay. So aku letakkan beg kuning bagi korang. Sesiapa yang ala-ala nak nampak kaya, letak dekat ruang tamu kan. Orang ingat aku ni suka kira duit. Beli satu. Okay.